Salam sejahtera. Okey, bersama saya Aisyah hari ini dan bersama saya juga adalah seorang trainer figura figura trainer yang berpengalaman dalam bidang kulineri, salah seorang tenaga pengajar. Okey, saya nak berkenalan dulu siapa sebenarnya figura ini. Okey, dipersilakan dalam Podcast Academy. Kita perkenalkan diri dulu. Aina. Hai, saya Aina Sofia, but mostly people panggil saya Aina lah. Okay. Umur nak beritahu ke? Tak payahlah, rahsia. Saya di usia tu macam tu. Lepas tu membesar dan lahir juga di KL jugalah. Asal KL lah ni? Asal KL, lahir KL, semua kat KL. Lepas tu apa lagi ya? Aina anak keberapa dalam family? Saya anak nombor 2. Memang anak nombor 2 ni basically dia macam aneh sikit. Tidak dinafikan. Memang saya tak nafikan lah. Saya mengiyakan, okay. Dia macam insight dalam sikit lah. Saya satu-satunya anak perempuan dalam family. Okay. Anak nombor 2, satu-satunya perempuan. So kalau aneh ke apa ke, memang itulah peribadiku. Macam kalau Hazri kadang-kadang selalu kena marah tu kan. Tu memang anak nombor 2 punya perangai. Dia lasak sikit lah. Dia lasak sikit, dia ganas sikit. Orang selalu cakap saya garang. Sebab apa, saya ada saya jenis yang kalau tak ada benda, bukanlah tak ada benda, kalau macam tengah buat kerja ke apa-apa, muka very serious. Sedangkan tak ada apa pun. Boleh nampak je. Kadang-kadang student pun saya cakap, Miss, before kita orang belajar dengan Miss, kita orang ingat Miss ni garang. Tapi dah kenal? Tapi bila dah kenal dia macam, Miss okey je sebenarnya. Miss baik je. Baik. Sporting, ceria kan. Boleh nampak lah. Iya ke? Ceria ke? Nampak ceria? Dah kenal? Okey jugalah. Okay lah. Okay, dua daripada, berapa orang daripada? 6? 4 adik-adik. So, pendidikan dulu sekolah rendah kat mana? Sekolah menengah kat mana? Okay, saya sekolah rendah dekat Sekolah Kebangsaan Wang Semaju Seksyen 1. Dia betul-betul dekat dengan Aeon Wang Semaju. Okay. Kalau dulu kita panggil Alpha Angle kan. Betul-betul dekat dengan Aeon Wang Semaju. Lepas tu kalau sekolah menengah until form 3 saja. Sekolah menengah tu dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Wang Semaju Seksyen 2. Kalau pernah dengar Hospital Tentera Tuanku Mizan. Sekolah tu dekat situ lah. Sampai form 3 je. Lepas tu form 4 umur 16 tahun masuk KV. Kenapa masuk KV tu kelakar sebenarnya. Kenapa Dia macam out of joke je. Sebab waktu saya form 3 dulu, PT3 kan. Saya batch pertama yang buat PT3. Siapa PT3 yang lahir tahun 1999, kita adalah lab rat. Diorang panggil kita orang tikus makmal. Sebab apa, kita orang first batch yang buat PT3 lah. PT3 zaman saya PMR. Betul. And then after that, bila dah habis PT3 tu, bila tengok result sendiri tu, bangga je. Okay je result tu. Tapi ayah macam kata, why not pursue ke arah yang berbeza kan. So and then another thing, rumah saya betul-betul dekat dengan KV. KV ERT Setapak. Saya alumni KV ERT Setapak sebelah JPJ. Saya belajar kat situ dulu. So dia macam out of joke je sebenarnya. Ayah, sebab saya kat rumah dulu suka masak. Dululah waktu sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah tu suka masak. So maksudnya dah ada skill tu masak dulu dari sekolah rendah lah. Betul lah. Sebab seorang anak perempuan kan? Betul, kena mengambil alih tugas di dapur itu. Tapi tak adalah rajin masak. Dia macam saja nak masak. So ayah macam, why not kakak pergi KV, amuk culinary. Saya macam, culinary benda kan. Pada saat waktu tu saya rasa culinary ni dia tak explore besar lagi. Waktu umur saya 16 ke 15 tu, dia macam kena rapat lagi kena cium mic ni. Okey lah. So macam betul-betul depan muka aku. Ke bawah. Okay, boleh. Dengar Hazri? Okay. So ayah pun macam masuklah culinary kan. So macam dia kata, kau jadilah pastry chef ke apa semua kan. Lepas tu saya macam masa tu tak tahulah apa term kulinari tu kan. Betul-betul. Saya pun tak tahu apa term kulinari. Saya rasa yang familiar waktu tu chef. Betul, chef. Chef tu buat apa pun kita macam chef masak je kot. Macam tu. Sebab waktu mula-mula masuk KV tu pun saya macam expect masak je, kerja aku masak je. So ayah pancing basically. Kau kasi tak minat sebenarnya nak masuk.
culinary tu, tapi ayah pancing. Ayah kata macam ayah ada kawan kerja kat hotel, chef bakery pastry. So gaji dia besar. So macam berapa? So ayah pun sebut lah ada certain amount tu kan. So macam besar. Okay. So saya pun macam okay lah, kita cuba apply. So first tu sebab cuba sajalah. Cuba saya saja. Ni macam out of joke je saya Tapi saja. masa tu dah ada tak macam Rizal ni saya rasa saya nak sambung ke arah sains ke ataupun sastra kan, ada pilihan yang kita kan. Masa tu dah ada ke ataupun ikut je lah ayah cakap apa? Waktu lepas dapat result tu, PT3 tu, bila naik form 4 tahun depan tu still lagi kat sekolah. Sebulan ke 2 bulan pertama tu still lagi kat sekolah. Dapat science tu lane, science stream. Budak kelas depan lah orang cakap, konon pandai lah. Tu nak kata tak boleh bawa science stream tu boleh je, tapi sebab ayah yang kemukakan idea tu kan. So saya pun macam okay lah, cuba. Bila cuba pergi apply apa semua, interview dapat. Bila dia ada interview lah proses masa tu. Kita orang kena pergi KV ERT Setapak tu, interview dia pun ada banyak level. Kira ayah yang mohon lah kiranya. Saya yang mohon, tapi saya mohon untuk puaskan hati dia je. Okay. Kita macam mencuba demi dia, sebab kalau tak buat lagi dia bebel. Bila dia bebel macam malah lah layan, so buat je untuk dia. So bila dah dapat tu apa semua, tak sangka pun dapat sebenarnya. Sebab waktu nak dapatkan, bukan nak dapatkan, waktu interview tu pun ada actually proses-proses yang pada saya rasa macam benda tu tak adalah mencabar, tapi as a first time pergi interview, benda tu jadi rasa macam so masanya nervous. Interview tu dia tengok juga kita punya result. Yes, sebelum saya dipanggil interview pun diorang akan tapis result, baru diorang panggil untuk interview. So kiranya part result tu dah lepas dululah. So bila dah dipanggil interview tu ada tiga sesi kot. First dia akan tengok kecerdasan. Adalah berlari sikit kat padang. Lepas tu kita orang ada exam, like ujian bertulis. Lepas tu ada interview dengan cikgu-cikgu dekat KV tu. So apparently alhamdulillah, mungkin rezeki kot dapat. Bila dapat tu semulalah journey dekat situ kan. At first memang rasa macam kerja aku masak je kot kat sekolah kan, dekat KV. KV kita panggil sekolah kan dah. Even kalau trainer ke, dia punya pensyarah pun kita panggil cikgu. Yalah, sebab dia memang under KPT dengan JPK. Lepas tu bila dah belajar kat situ for 4 years. Umur 16, 17, 18, 19. For 4 years, barulah saya realise, culinary ni dia bukan sekadar masak sahaja. It's all about planning. Lepas tu bila dah planning tu kena execute. Kalau dah execute tu, let's say ada problems, okay, how we solve the problems. Benda-benda macam tu lah. Tak expect pun kena mengira. Tak expect pun kalau nak masak kena kira dulu. Tapi ada. So bila buat benda tu dia macam culture shock sikit, tapi lama-lama boleh adapt lah. So 4 tahun tu dapat persijilan apa yang diploma? Disebabkan KV ni under KPT, kita orang memang dapat CG diploma. Diploma seni kulineri. Lepas tu dapat juga diploma kemahiran Malaysia under JPK. So kiranya semua alumni qualification ni dia akan dapat 2 sijil. Tapi saya batch terakhir yang dapat diploma. Sebab batch junior saya, bawah saya, diorang dapat SKM tahap 3 je. Kita orang je dapat DKM tahap 4. Okay. So bila dah ke arah culinary, dah tahu pasal culinary, dah ada persijilan. So selepas tu ada planning terus nak bekerja ke, nak sambung belajar lagi ke, macam mana? At first planning memang nak bekerja je. Memang rasa macam masuk hotel lah kot. Sebab sepanjang saya belajar tu tak pernah terfikir langsung nanti dah habis belajar nak kerja apa. Tak ada terfikir sebab memang enjoy waktu belajar dengan kawan-kawan. So bila dah tahun akhir tu baru kita macam tahun depan dah kena kerja. Tahun depan dah grade kena kerja. So kita orang macam terfikir kita kerja hotel je lah kot. Macam tu. So as the time went by, saya kerja lari bidang jap. Saya tak kerja ke arah kulineri, saya kerja lari bidang sekadar nak apa orang cakap, sekadar macam nak duit. Tak kerja. So lari bidang tu pekerjaan pertama tu? Pekerjaan pertama tu sebagai receptionist, admin administration dekat hotel. Bukan, developer. Company developer. Okay. Company tu dia buat like macam dia ada satu bangunan, kira macam dia punya bangunan lah. So dia yang kira macam di management lah, company management. So saya jadi
receptionist. Berapa lama agak? Setahun lebih. Oh, setahun lebih. Saja nak kumpul-kumpul duit. Dan dalam masa sama juga mohon dekat hotel ke apa ke? Tak ada. Memang tak ada semacam nak kata comfortable kat situ tidak. Tapi macam tak terfikir pun nak pergi ke arah itu. Sebab saya dalam kepala saya selalu fikir nak sambung belajar. So waktu tengah kerja kat situ dah almost a year saya apply for VTO. VTO ni satu sertifikat yang melayakkan seseorang tu yang ada. Macam mana boleh terfikir nak ambil VTO tu? Benda tu terjadi waktu saya dekat college lagi, dekat KV lagi dengan kawan-kawan. Kita tu macam tengah borak nak buat apa tahun depan lepas grad apa semua kan. So tiba-tiba one of my friend, ayah dia orang JPK jugalah. Ayah dia orang JPK. Lepas tu dia cakap, kau ambil lah VTO. Alah, kita jadi macam cikgu KV lah. Cumanya VTO tu bukan dekat KV je boleh pergi. Boleh pergi dekat mana-mana college PB lah yang ada buat TVET kan, kemahiran. So macam lepas tu bila consult cikgu pun cikgu kata bagus juga tu, at least boleh ganti cikgu-cikgu kat sini. Dari situ dah trigger macam okay nak jadi tenaga pengajar. Start dengan VTO tu lah. Betul. Daripada kecil memang ada macam minat ke arah nak jadi cikgu. Oh, memang ada lah. Lepas tu tiba-tiba umur 16 tiba masuk kulineri pula. So tak terfikir kan? Macam bercanggah lah. Dia macam cikgu ingat dia chef macam tu kan. Macam tu, betul. So lepas kawan saya cakap macam tu, saya pun macam okay, try lah. Sebab saya tengok cikgu-cikgu saya kat KV tu macam nampak fun je kerja diorang kan. So try apply VTO, dah ambil VTO for berapa bulan lah? 9 bulan lah sini VTO. Yes. 3 bulan belajar dan 6 bulan intern. Tapi yang malang sikit ni untuk saya adalah saya ambil VTO tu waktu tengah COVID. Oh, masa PKP? Tahun bila? 2020 start COVID 2020 kan? Saya rasanya pertengahan 2020. Pertengahan tahun. So apa yang memberi kesan kepada ni? Online? Semua benda online. Okay. Proses untuk VTO ni basically 3 bulan belajar tu adalah dia brief dan diterangkan macam mana kita nak buat student punya portfolio. Yang apa, kertas penerangan lah, WIM. Apa, written instructional material yang untuk student tu kan. So basically dia ajar kita untuk buat tu lah. Saya ada satu habit, saya tak suka online class. Sebab saya rasa macam kau bercakap online, aku buat benda lain. Kadang-kadang cikgu tengah mengajar. Keberkesanan kot, dia macam tak deliver sepenuhnya face to face macam tu. Betul. So bila kita orang buat assignment tu pun, assignment tu macam aku buat je lah ala kadar. So bila macam bila dah pergi intern apa semua, baru nampak dengan jelas okay, flow dia macam ni. Intern tu kat mana? Saya intern untuk VTO tu dekat College Community Selayang. Ya, Selayang betul. Dekat dengan hospital Selayang tu. 6 bulan lah kat situ. Kat situ pun pengalaman pun quite fun juga. Sebab College Community kan dia under government kan. So diorang macam banyak program, diorang banyak peruntukan untuk buat macam-macam program kan. So fun jugalah bekerja di situ. Walaupun sebagai intern 6 bulan kan. But student-student kat situ pun diorang very very supportive. Walaupun diorang nampak saya muda pada waktu itu kan. Diorang macam miss cikgu kat sini So macam okay kita orang diorang respect lah. Sebab dia tahu kita cikgu kat situ kan. Biasanya umur muda lagi lah kan. Waktu tu 2020 2021 tu umur saya berapa? 22. Dah kantor dah umur. Alamak. Apa pandai. Kau kira dah. Kan kau kira lah sendiri. Lepas tu so dari situlah macam okay, kerja saya dah ada pengalaman mengajar kan. So dari situlah startnya apply kerja untuk education institution. Lepas habis intern, saya macam nak buat apa lah. Macam tu kan? Aku buat apa. So tiba kawan saya macam, kau apply lah mana-mana PB. Dulu saya ada seorang kawan lah, dia kerja. Lepas tu dia macam suggest, kerja lah, apply kat SD. Saya pun apply and apparently dapat. Di sini lah saya. So ini first kerja? SG Academy adalah tempat pertama saya bekerja sebagai pegawai penilai ataupun trainer lah. Cikgu, pensyarah macam tu. Tempat pertama menimba pengalaman sebagai tenaga pengajar. So biasanya tempat pertama ni kan banyak sebenarnya pengalaman dan benda yang kita belajar sebenarnya. So okay, bila dah belajar, dah start kerja dekat sini, journey tu pula start bekerja. Rasanya dah berapa tahun dah, lama jugalah Aina dekat sini kan. 2020.
2003. 2002. Betul. Okay, sama kan? Okay, so First boleh day. kira. First day kat depan. Sama-sama first tunggu. day. Hey, ingatkan sama kita. Oh, bukan. Oh, trainer. Okay, Gitu. dengan Adam. Betul. Kan kita 3 kan? Okay. Okay, start 2022. Kira sebenarnya dia punya journey straightforward je sebenarnya. Daripada ni belajar tu dapat kerja. Rezeki kan. Dia tak perlu nak pergi tempat lain cari. So, bila dah journey dekat sini, rasanya dah lama. So, apa pengalaman yang Aina boleh share? Pengalaman sepanjang mengajar, pengalaman manis bersama student yang mungkin ada yang tak boleh Aina lupa setakat ni ke, ada pelanggan pahit ke apa ke. Boleh share lah sikit. Okay, sepanjang bekerja di sini, stres bekerja tu biasalah kan. Kita kerja kat mana pun kita stres juga. So macam normal lah tu. Macam kita kena ada work-life balance lah. Begitu. Work-life balance. Kan. Tapi sepanjang saya di sini, a lot of things yang saya belajar daripada saya punya team lah. Culinary team kan. Serolin, Syabakis, Mishu. Yelah, diorang memang pengalaman. Dulu ada Miss Night. Siapa lagi ya? Safari Boost dulu ada. So memang saya banyak belajar daripada diorang lah. Kena banyakkan bertanya apa semua. Yelah, kita macam newbie lah, baru lagi kita masa baru, tu. tak pernah, tak renah, tak reti, segan pun ya juga kan. Sebab saya punya first class, waktu saya mula mengajar kat sini, student level 4. Oh, terus dia ajar untuk level 4? Terus ajar level 4. Macam terkedu lah. Lepas dah lah ajar level 4. Penuh satu kelas. Ramai. Kita tu rasa macam intimidate gila. Kita rasa macam, ya Allah, macam mana aku nak mengajar. Sebab, and then lagi satu, batch yang saya mengajar level 4 tu, umur dia orang pun bayar-bayar saya pada waktu itu. So, saya rasa macam terfikir, macam, diorang serius macam, student tu lah rasa, kenapa muda sangat trainer ni? Boleh ke dia mengajar aku kan? Macam ada ke ilmu dia nak mengajar aku? Saya terfikir macam tu lah. Tapi trainer-trainer kat sini banyak lah. Macam support kata boleh. Semua orang ada pengalaman pertama. So daripada pengalaman pertama tu dia grow kan. Jadi someone yang much better. Begitu. So sepanjang saya mengajar di sini, yang kelakar tu student lah. Diorang macam ada banyak sangat karakter, banyak sangat behaviour yang saya rasa macam tak tercapai di minda kita. Macam, budak-budak sebab ni dia punya background lain pelajar kita. Very out of the box. Muda ada, yang tengah-tengah umur ada. Background berbeza-beza. Ya, betul. So bila saya tengok diorang kan, saya jadi macam, ya Allah kelakar. Hari-hari, walaupun macam kadang-kadang stres dengan perangai student, tapi at the same time benda tu saya rasa kelakar bila kita fikir-fikir balik kan. And then another thing is, waktu saya bekerja dekat sini, saya decide untuk sambung belajar. Walaupun saya bekerja, saya nak sambung belajar, nak ambil degree. But now saya ada diploma je. So saya macam nak sambung belajar lah. Macam mana yang macam trigger keinginan tu nak sambung lagi ke peringkat tinggi? Sebab saya ada terfikir macam nak try masuk kerajaan. Macam nak bekerja under apa SPP tu kan, nak masuk college vocational ke apa, mengajar kat situ kan. Lepas tu bila saya baca requirement, diorang kata at least kena ada degree. So saya macam okay lah, try lah. So saya ambil degree. Waktu saya kerja as a receptionist pun ada je terfikir nak sambung degree. Tapi kawan saya advise macam kau ambil VTO dululah. VTO 9 bulan. Degree lama. So saya pun decide untuk ambil VTO. Degree 3 tahun Kalau macam saya pula part time, dia drag lagi lama. Lama lagi lah. 3 hingga ke 5 tahun macam dalam kos apa untuk saya punya degree in food service management. Pengurusan, yes. Apply lain, dapat lain, tapi tak apalah. Rezeki relate yang jugalah. itu dia related. Rezeki yang itu saya terima je lah. Sebab benda yang belajar pun sama je walaupun kos sekarang dah berbeza. sem berapa dah? Dah nak habis dah kan? Sekarang sem 6. Supposedly saya habis sem 10. 4 sem lagi lah. 4 sem lagi lah. So bila saya mengajar student kat sini, kadang-kadang bila diorang tahu saya dah sambung belajar kan, diorang akan macam, kenapa Miss nak sambung belajar? Saya macam, saja mengisi masa lapang. One of the reason why saya nak sambung belajar pun sebab saya rasa macam bosan lah nak sambung belajar. So muda lagi. So mungkin student tu tanya macam, mungkin Aina ni idola dia. So macam dia nak tahulah pathway tu macam mana, kenapa. So diorang biasa ingin tahu kan. Sebab mungkin diorang pun tak tahu macam mana lepas ni saya nak jadi apa Betul-betul. Saya dalam kelas kadang-kadang selalu juga bagi mukadimah, bagi nasihat dekat student tau. Macam kadang saya tengok diorang jenis yang kadang-kadang biasalah malas-malas kan, macam terlalu santai. Saya macam, korang ni terlalu santai tak boleh.
Sebab waktu saya belajar, saya tak santai seperti itu. Kira macam serabut jugalah tengok. Tapi tengok diorang macam relax. Saya cakap korang ni Gen macam Z kot. Macam diorang macam tak agresif tau. Dia macam nampak macam relax. Dia datang kelas, kejap datang. Tapi perform. Saya macam pelik. Budak-budak ni gifted kan. Mungkin lah kot generasi sekarang. Diorang kan sempoi, chill. Very Gen Z kan. Walaupun saya Gen Z, tapi saya tak seperti Gen Z yang saya mengajar ni. Saya macam aduh. Senior Gen Z. Senior Gen Z kan. Lepas tu kadang-kadang saya tanya juga ada siapa-siapa ke kat sini yang teringin nak sambung belajar lepas habis diploma kan. Apparently ramai juga. Ramai yang actually yang rasa macam okay dah sambung belajar instead of kerja kan. Lepas tu diorang tanya-tanyalah saya macam Miss macam mana, Miss apply apa semua kan. Saya apply under UiTM. UiTM. Korang under apa? ICEPS. 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 Macam mana Aina nak balance kan mengajar, lepas tu bekerja. Belajar. So bekerja balance kan dua-dua tu. Faham. Truthfully susah gila. Yelah kan. Sebab busy kerja satu, lepas tu busy dengan belajar, lepas tu at same time kita nak me time juga. Kelas weekend Kelas weekend. Every Physical Saturday ke online? Physical. No, Puncak Alam tu pergi. Puncak Alam. So kelas setiap minggu lah. Tengok kepada subjek yang saya ambil semester tu. Kalau subjek yang saya ambil tu ada tiap-tiap minggu, dan tiap-tiap minggu lah kena pergi. Full day lah. Pagi petang. So tu esok tu kerja. So macam memang tak ada 2 hari Sabtu Ahad. Lepas tu esok tu kerja. Tak ada masa kerja. lah. So macam penatnya. Tapi sebab itu yang saya pilih kan, itu yang saya nak. Saya sendiri yang decide macam nak semua belajar. Adab lah. Yelah. Menangis ke apa ke, itu benda biasa. Sambil menangis sambil buat assignment macam tu. Aduh. Faham. Ya, kadang-kadang kan dekat office kan, student dah settle. Diorang punya kerja, saya dah tanda kertas orang apa semua. So ada macam free 10 minit sebelum balik kan. Buka lah assignment, buatlah sekejap. Lepas tu jadi balik rumah, sambung lagi. Macam tu. Kira macam memang 24 jam hari-hari tengok laptop je. So kadang-kadang rasa macam, betul ke apa yang aku buat ni? Macam tu. Sampai saya rasa macam boleh. Dia pengorbanan sekejap lah. Pengorbanan sekejap. Kan? Betul. So umur muda. So kita memang belajar. Tapi okay, at the same time bekerja. Betul. So macam kawan-kawan pula, student saya dia macam, Miss bekerja, betul Miss belajar. Miss tak rasa macam benda tu beban ke? Of course, rasa beban. Cuma tak naklah admit beban sebab macam ni kita untuk future juga. Kita macam positifkan diri sendiri. Tak bukan. Macam mana rasa macam, apa yang motivate Aina macam, okay boleh ni. Apa yang motivate saya? Apa yang Aina pegang macam, okay aku tak boleh putus asa sebab aku ada benda nak achieve ke apa. So, macam setiap orang dia ada. Saya fikir, banyak duit habis ni belajar ni. Sebab yuran setiap semester, tak adalah semahal swasta punya universiti. Tapi the amount of money yang keluar untuk satu semester tu pun besar lah. So tak nak macam, okay aku dah spend ni, aku kena. So macam kalau nak berhenti separuh jalan kan, dah belajar 6 sem, tiba-tiba rasa nak berhenti lah. Kan, dah lah kita kerja penat cari duit untuk belajar. So takkan nak waste macam tu je. Kau berhenti separuh jalan. So macam sia-sia lah, rugilah duit tu. So cara saya torture diri saya adalah dengan macam, kau dah membazir banyak, bayar itu ini, lepas kau nak berhenti. Banyak cantik muka kau. Macam tu lah cara torture diri sendiri. So saya selalu cakap dengan student, korang kalau malas datang kelas, fikir the amount of money yang mak ayah keluarkan. Betul. Selain daripada amount of money yang mak ayah keluarkan, fikir pinjaman banyak ni. Kan? Betul. I mean like, kalau buat pinjaman, tak salah pun belajar buat pinjaman kan, tak salah. Okay, fikir kalau kau tak habis belajar, pinjaman hutang kena bayar, tapi kau tak dapat apa-apa. Betul. Saya selalu bebel dengan student. Cakap, korang nak malas ke apa ke, make sure kelas datang, kerja buat. Assignment ke, tugasan ke, semua kena buat. Sebab kalau tak ada tugasan tu, macam mana kita as a trainer nak nilai dia kan? Saya selalu lah bebel kat student. Kadang-kadang student macam seminggu kelas, sehari, 2 hari datang. Ceramah lah sikit. Nak apa sebenarnya dalam hidup kan? Kadang-kadang sebab saya waktu saya belajar dulu, bila malas, cikgu selalu gunakan pendekatan itu. Korang nak apa dalam hidup sebenarnya? So macam buat kita terfikir lah, macam aku nak apa. Selain daripada nasihat orang lain pun, kita sendirilah kena ada those kinds of motivation dalam diri. Sebab macam ni hidup kita, orang lain tak boleh ubah selain daripada diri kita. Kita yang kena ubah kan. Saya selalu pegang benda tu lah.
Kalau saya malas macam mana pun saya macam, ya Allah Aina, kau jangan malas. Kau ada kopi yang kau nak beli, ada matcha yang nak kena minum kan, kena ada duit. So kena pergi kerja. Kena belajar. Kalau nak gaji besar lagi, kena ada ilmu yang banyak. Macam tu. So macam tu lah. Nak ada self reward tu kena ada pengorbanan dia kat belakang tu, betul kan? Yelah, betul. Saya fikir macam itulah. Tapi cara pemikiran setiap orang berbeza. So saya cuba terapkan perkara-perkara yang positif dekat student. So pelajar Aina ada yang dah grad? Ada dalam 2-3 batch juga. Masih contact lagi lah? Ada mana yang memang suka contact dengan saya, diorang selalu je contact. So rasanya itu perasaan trainer juga kalau ada tengok graduan yang dah konvo, itu dah hasil didikan kita. Betul. Macam saya kerja kat sini, berapa kali konvo kita Kak Aisyah? 3 kali ada? 3 kali. The latest konvo ni student yang betul-betul rapat dengan saya. The latest one yang awal tahun. Yang mana? Batch mana? Yang ada, siapa nama, group, siapa nama dia saya lupa lah. Kalau misalnya Syah kenal student nama Adam Putra lah. Yang tu. Group yang ni dengan tahun lepas punya group yang sebab dia orang memang journey 3 tahun belajar tu dengan Aina lah kan. Betul. Macam ni, maksudnya macam saya mula start kerja, diorang memang dah ada dekat sini. Memang kita macam familiar dengan student tu. So macam bila tengok diorang grad kan, so diorang datang macam, terima kasih miss, ajar saya. So macam itulah paling touching kan. Sangat. Walaupun selalu kena marah kan. Maksudnya diorang tu selalu dimarahi, but still diorang macam appreciate. At the end of the day, diorang akan macam cari juga kita balik, macam ucap terima kasih. Walaupun orang rasa macam, alah terima kasih je, tapi benda tu macam bermakna lah, of course lah, terima kasih kot. Sebab kita trainer, walaupun saya bukan trainer lah, kita dah melahirkan seorang graduan yang sekarang ni adalah tugas dia untuk cari peluang kat luar, gunakan skill yang ada. So Aina rasa untuk industri kulineri tu sendiri, macam mana dia punya masa depan ataupun peluang-peluang kerjaya untuk kulineri ni sebenarnya, selain daripada tenaga pengajar? Rasanya dari segi pekerjaan besar, luas. Betul. Macam kulineri ni dia under hospitality. Hospitality tu tersangatlah besar. Selain daripada boleh jadi chef dekat hotel ke apa ke, boleh juga jadi dekat hospital. Kira macam hospital? Masak kat hospital macam tu? Betul. Tapi kalau masak kat hospital ni, dia strict sikit lah. Dia punya nutrition tu semua kita kena jaga. Kalau kapal pun boleh juga. Betul. Cruise ke apa ke. Nak bekerja dekat tengah laut. Kan, offshore. Jadi yang chef yang naik cruise tu, yang selalu trip cruise tu kan. Tengoklah kalau trip dia 6 bulan punya cruise kan. 6 bulan lah aku kat atas kapal. Tapi berkepul lah duit. Sebab level chef ni bukan yang biasa punya. Dia punya... kalau macam kulineri ni, dia different sikit dari segi no matter how high your education, kita akan tetap start daripada bawah. Kalau kita ambil finance ke banking ke apa, kalau kita ada master, okay, kita terus pergi executive. Tapi kalau kulineri tak, dia mesti akan start daripada bawah juga. But with the knowledge that you have, kita boleh develop kita punya skills lah, walaupun kita mula daripada bawah. Walaupun kau ada degree ke master, tapi kau ada knowledge. Ada tak yang student macam share masa contact, saya kerja kat sini sekarang dan ni. Jarang lah diorang nak contact macam tu. Dah busy kan? Dah busy. Tapi kadang-kadang tu kita pergi makan kat kedai kan, kau aku kenal lah macam tu. So baru-baru ni kita pergi mana? Kita pergi yang kita makan dekat tu? Peria. Peria TDI tu. Actually ada 2 student kita yang bekerja di situ. And saya kenal both of the student, lelaki lah. Shout out to Ilhan dengan juga Hazian. Dia kerja kat situ. Saya macam tengah basuh tangan, tiba macam nampak dia macam, miss. Saya macam toleh. Kan? Jadi trainer ni mesti jadi macam 1/3 lah sebenarnya. Macam, kenal lah. Kat bawah ni kenal lah. Kadang-kadang kenal tu parents of the student. Macam, Miss Aina kan? Saya macam, ya. Oh tak, anak saya ni. Dia selalu cerita pasal Miss. Saya macam, Allah. Perkara yang baik ke dia cerita tu? Mintanya begitulah kan. Sebab kadang-kadang bila kita spend time, bukanlah spend time, maksudnya tiba student ajak pergi makan. Of course lah kita punya karakter tu macam berubah. Takkan kita nak jadi strict juga kan dekat kedai makan. So macam have fun lah dengan student. So kadang-kadang aneh juga perangai dengan student tu. Harapnya dia tak cerita lah kat mak ayah dia macam tu, trainer dia macam ni kan. Tapi sepanjang saya bekerja, sepanjang saya communicate dengan parents, Alhamdulillah feedbacknya baik-baik sahaja. Walaupun anak yang buat perangai, tapi parents very
macam bagi kerjasama. Yelah kadang-kadang macam orang tu. stigma tau. Macam kalau ambil kulineri ni dia tahu masak je. Sebenarnya kulineri meluas. Banyak. Betul. Kan kalau dia orang belajar tentang pengurusan, macam nak buka bisnes sendiri. Betul. So mostly mungkin ada graduan yang bisnes sendiri. Ada betul. Ada. Kan? Saya ada seorang student dia dekat Kelantan sekarang, memang dia asal Kelantan. Dia buka like macam dia buat bisnes, buat cookies. Lepas tu apa lagi student pernah juga student tanya macam Miss kalau kulineri ni memang jadi chef je ke? Saya macam tak. Saya selalu sebut dekat student pasal food consultant. Okay, food consultant tu dia bukan masak. Basically dia consult orang yang tak ada any backgrounds of culinary tapi nak buat bisnes makanan kan. So food consultant ni datang as someone yang bagi advice lah. Okay, kena buat macam ni. Kalau nak buka restoran tu layout dia kena macam ni. Yelah, so belajar semua daripada basic, safety, hygiene semua dia belajar sehingga ke pengurusan kos, macam ni nak mengurus staff. Betul. So dia sebenarnya meluas. Orang masa terhad, okay masak je tak. Normal lah kalau orang yang tak familiar dengan kulineri, lepas tu dia akan ada tanggapan di mana kulineri je masak. Okay, betul masak. Itu basic lah. Masak tu kena ada. Tapi apa yang kita kena buat sebelum memasak, semasa memasak, selepas memasak pun apa. Kalau macam ada sisa-sisa makanan tu kan, what kind of things yang kita boleh gunakan untuk macam sustainability untuk macam environment kan dengan sisa-sisa makanan tu. So basically kalau nak belajar kulineri ni kena jadi someone yang very open lah. So kiranya apa asas yang kena ada kalau okay saya nak jadi seorang chef. So apa yang kena ada dalam diri untuk ambil course ni? Passion lah. Passion. Minat yang sangat tinggi. Sebab ada a few student saya yang dia tak minat pun. So bila dia datang belajar tu kan, nampaklah muka dia macam tu. Kita minat tu boleh develop kan? Itulah. And selain daripada minat yang tinggi, kena ada rasa ataupun perasaan ingin tahu. Macam kalau orang tu dia tak nak tahu, dia terus akan macam shut dia punya minda terus aku tak nak tahu pasal ni kan. So someone belajar kulineri ni kena ada rasa ingin tahu something yang lepas tu kita kena sentiasa fikir out of the box. Sebab nowadays kulineri is all about innovation. Ya betul. Dia kena kreatif tau. Plant based. Lepas tu kalau nak plating makanan tu kena something yang very unique, sedap mata memandang. Sebab dia bukan serve untuk yang ramai. Dia macam pinggan seorang makan kan. Betul. Kita nak tengok makanan tu macam menarik siut. Orang ada seni boleh tengok. Kalau pergi hotel lah 5 bintang lah especially kan. Tengok plating dia sikit tapi orang yang tahu seni dia macam mana dia boleh. So kalau macam selalu orang cakap fine dining ni mahal lah, makan hotel ni mahal lah. Betul. Selain daripada kita bayar makanan yang kita makan atau kita order tu, kita bayar the skills betul, skills yang dicurahkan oleh chef tu. Sebab kan? Plating satu pinggan tu pun ambil masa. Bukanlah masa berjam-jam tapi it takes effort. Sampai takut dia nak makan. Macam cantiknya dia punya. Sangat. Macam tak nak makan lah. Ya. Cantik kan. Lepas tu ada satu terms yang saya selalu cakap dengan student. When it comes to makanan, satu benda yang kita kena ingat adalah people gonna eat with eyes. Kita akan makan menggunakan mata dulu. Kita akan scan dengan mata. Sebab orang selalu cakap, nampak sedap lah. Oh, nampak sedap. Betul. Sedap. Itu dah boleh trigger orang untuk rasa. Betul. Macam kalau kita tengok dekat TikTok ke apa, orang buat review kan, nampak sedap lah. Padahal tak makan lagi. Tu sebab tu pentingnya presentation. Makanan tu. Itu macam kalau manusia sekalipun kan. Betul lah. First impressions of the person pun sangat penting. Macam, cantik lah kau. Handsome-nya. Itu analogi lah. Macam cantik dia nak dekat, nak kenal kan. Macam filter. Lepas tu benda first impression lah untuk first tu. Impression, Presentation. Ya, sebab orang kalau dia makanan dia akan tengok buku menu. Tak adanya makanan tu tiba-tiba sampai depan muka dia kan. Semua kena tengok pakai menu. So kalau rupa tu cantik, obviously orang akan beli. Sedap tak sedap belakang kira. Sebab sedap tu subjektif. Betul. Ada tekak dia rasa sedap. Orang lain tak sedap. Betul. Macam matcha kan. Orang kata matcha rasa rumput. Saya tak. Saya suka rasa tu. Saya pun suka matcha. Betul. So just very subjektif. So macam kalau kita masak macam student saya selalu tanya, Miss, macam mana kita nak tahu berapa banyak garam kita dah letak? So saya macam, awak je tahu. Sebab awak yang masak. Secukup rasa. Secukup rasa. Macam dalam resipi dia orang selalu kata 1 teaspoon of salt. Kadang 1 teaspoon untuk saya tak cukup. Kita ni kuat garam kan, kuat masin. Lepas tu bila
bila diorang tanya macam tu, saya akan cakap lah, as much as you need. Kalau you rasa small amount tu cukup untuk you punya taste bud, then that's it lah. Sebab tu dia namanya seni kulineri. Kulineri adalah seni tau. Ya, bukan seni dari segi kita nak plating ke apa ke, tapi seni rasa Betul. and everything kan. So kena banyak guna logik juga. Kalau rasa macam benda tu tak logik, tak perlu lah. So sekarang aku banyak kan cerita-cerita MasterChef apa benda. Betul. So dari situ lah kadang saya pun buka mata. Seronoknya sebenarnya dalam satu bidang ni. Hasil karya mereka presentkan depan juri-juri tu macam okay. Seronok. So saya dulu waktu zaman sekolah, saya suka tengok MasterChef. So one of the reason why saya macam nak ikut cakap ayah untuk ambil kulineri pun disebabkan MasterChef tu. Tapi saya bukan tengok MasterChef Malaysia, belagak sikit. Kita tengok MasterChef Australia. Gitu. US punya MasterChef apa semua kan. Kitchen's Hells by Gordon Ramsay pun saya pernah tengok. So dari situ kita boleh tengok background peserta dalam cooking show tu. Bukannya semua tahu pasal, bukannya semua ada degree in culinary ke tak. Background diorang berbeza-beza. Tapi diorang ada passion towards makanan. Diorang boleh buat. Macam ada satu pengacara untuk MasterChef Australia tu, dia daripada Malaysia actually. Dia Chinese. Nama dia, saya tak ingat nama dia apa, Poh kot, something like that. Siapa yang tengok MasterChef tahulah dia. So until now dia dah migrate dekat sana, but they still bawa flavour Malaysian ke Australia. So ramai jugalah yang siapa yang familiar dengan culinary punya world, okay, dia akan familiar dengan Poh tu tadi tu. So saya rasa macam student ni macam Kak Roming kan. Yelah. Background engineering. Tiba-tiba buka rembayung. So passion lah. So Betul. Key point yang saya tengok Aina kan passion. Sebenarnya keyword dia passion. Betul. Kalau ada passion tu semua benda dia buat. Yes, jadi. Betul. Kalau awak tak ada passion, tak minat pun, kalau awak willing untuk belajar. Yelah macam Aina kan first kata tadi tak tahu pun bila ayah kata okay ambil lah kulineri. Then tengok jadi sekarang trainer kulineri kan. Pandai pula nak bagi nasihat kat orang kan. Kan. Ayah pula macam reaction sekarang, Aina dah jadi kulineri dah. Kan. Dia very very bangga. Sangat-sangat bangga. Kadang-kadang kan bila pergi beraya, lagi kawan-kawan yang tanya, anak dara kerja apa? Belum sempat anak dara ni nak jawab, dia macam, dia jadi lecturer sekarang. Lecturer apa? Kulineri. Macam betul lah, dia macam kan. Dia macam impress tengok saya bangga lah. Bangga. Macam saya rasa macam biasa je, tak ada pun. Tapi macam dia impress dengan benda tu. Yelah. Kena bangga Aina, kena bangga. Kan, kena bangga. Sebab kita ada satu kata orang passion. Bila passion dengan kita mengajar lagi dan anak didik kita mungkin berjaya. Jadi seperti Aina mungkin one day kan. Saya bila saya dah sambung belajar degree ni kan, satu benda yang saya selalu ingat ataupun fikir adalah di mana apa ilmu yang saya belajar dekat saya punya degree. Kalau saya rasa saya boleh kongsi dengan student, saya akan kongsi. Even kadang-kadang nota saya degree pun saya bagi je kat diorang. Sebab kadang-kadang benda tu related, cuma tak ada dalam nota diorang. Saya ada extra notes. Saya buatlah kan untuk diorang, saya bagi je lah. Kongsi ilmu lah. Kongsi ilmu. Pernah juga lecturer saya tanya, I know what is the reason you continue your studies kan. So saya macam, saya katalah, I feel, I want to share my knowledge with my fellow students because why not kan. So dia macam, that's a very good thing to do, dia cakap macam tu. So bila orang cakap tu, saya macam, mungkin apa yang aku buat tu satu keputusan yang betul. Tapi sepanjang saya hidup lah, sepanjang saya belajar bekerja ni kan, tak ada pun saya rasa macam, apa aku buat ni aku kena menunjuk kat orang. Tak. Saya rasa macam nak share. Share. So buat daripada hati kan. Buat daripada hati kot. Betul, ikhlas lah. So ikhlas. Kita ikhlas memang nak mengajar, nak sampaikan ilmu tu. Betul. Dia macam, saya rasa macam anything yang saya boleh share dengan student, saya share je. Kalau diorang rasa nak dengar, diorang dengar lah. Tak pun, ada juga yang PM saya, Miss macam mana nak sambung belajar saya bagi tahu lah apa yang saya cikgu tu bukan saja berkongsi ilmu, tapi dia macam kadang-kadang idola atau ikon yang macam benda yang diorang boleh follow juga. Betul. Jadi apa benda yang baik kan, journey macam mana. Sebab mestilah tak semestinya semua jadi chef. Of course ada yang nak jadi tenaga pengajar, trainer one day. So mungkin Aina, dia tengok Aina, dia nak jadi macam tu juga. Ada juga student SZ yang sambung, bukan sambung, maksud saya dia interested nak jadi trainer disebabkan dia tengok saya dengan trainer lain. So macam, kau nampak kita orang ni struggle pun nak juga rasa pengalaman boleh influence tu, kan orang lain. So dia macam seronok je tengok Miss stress. Aku cakap
Seronok. Saya cakap, silalah try. Mana tu kok boleh kurus ke? Saya cakap dia macam tu kan. So, dia macam kita cuba. Now dia tengah sambung VTO. Tapi sekarang dia tak panggil VTO. Sekarang kita panggil TVET-I. TVET-I. TVET-I tu dekat CIAS. So, apa nasihat Aina ataupun apa-apa nak bagi kepada orang yang rasa macam was-was nak ambil kulineri ni sebenarnya? Nak masuk dalam bidang atau industri kulineri ni? Nasihat Kelakar je nasihat. Nasihat cakap apa kata-kata motivasi lah. So ada orang macam fikiran dia macam kulineri apa ni, masak semua orang boleh masak, belajar daripada YouTube boleh belajar masak kan. Kenapa perlu nak ambil sijil ni, perlu ambil diploma ni, kena go through semua tu, kenapa? Okay. Bila kita go through pendidikan ni, kita ada satu ilmu di mana kita tahu the flow. Bukanlah daripada pengalaman kerja tu kita tak dapat tahu the flow, tapi at least daripada usia muda awak dah dapat flow tu. So bila awak go through pekerjaan tu, awak macam ini yang aku belajar dulu. Semua macam pada saya galakkan student untuk sambung belajar. Sambung je belajar. Kalau muda lagi. Itu je aku. Muda lagi buat apa nak pergi bekerja. Tapi kalau tak nak belajar macam institusi, belajar sambil bekerja. Collect ilmu dari situ. Banyak je yang sekarang ni bekerja sambil belajar. Dia tak hadkan full time untuk belajar. Macam saya lah. Tengok dah bekerja pun sibuk nak belajar lagi. Kau stres nak lantakkan kau kat situ. Nasihat saya untuk student adalah if awak ada peluang untuk menimba ilmu baru, timba ilmu tu. Dan bila awak dah diberi peluang untuk menimba ilmu tu, manfaatkan dia. Sebab ada setengah orang dia suka macam sambil lewa, rasa macam betul. Alah dah dapat, biar. Kadang-kadang mak saya suruh saya je ni, saya ikut je lah. Saya ikut je mak saya suruh buat apa pun. Janji ada diploma. Tak pun ada setengah student macam saya nak elang je miss. Sudah. Kau kerja. Kau kerja dapat duit tak payah bayar hutang. Tapi boleh menyesal kalau dah berapa tahun dia bekerja tak ada persijilan apa-apa. Baik, kalau nak belajar betul-betul. Macam awak belajar apa yang awak minat lah. Jangan ikut orang. Satu lagi jangan ikut orang. Kalau awak rasa awak minat kulineri, ambil kulineri. So awak develop awak punya minat daripada situ. Create your passion from there. Tapi kalau awak minat benda lain, awak janganlah ikut telunjuk orang. Jangan ikut orang macam kawan nak A, awak pun A. Kawan nak B, awak B. Jangan. Awak ikut apa awak nak. Sebab academic struggle ni, susah. Bukanlah susah. Dia macam kalau awak tak boleh bawa, awak tak boleh carry subjek tu ke course tu kan, awak yang penat. Lainlah kalau jenis yang mental, jenis cepat koyak ke macam, kesian lah untuk student tu kan. Saya selalu pesan dengan student, korang kalau rasa macam tak boleh carry, cakap awal-awal macam paksa. Kalau sekarang ni generasi sekarang mana buat paksa. Betul. Nanti sedih. Bukanlah sedih, maksudnya diorang macam dekat mana tu, dekat threads ke, ada yang meluahkan perasaan kan. Bukan tak boleh, tapi you kena tahu apa yang you nak dulu, dan baru you boleh kembangkan dari apa yang you nak tu kepada something yang you boleh dapatkan for your future. Macam itulah. Sebab macam Miss Aisyah selalu kata lah, muda lagi kan, banyak benda boleh explore kan. Sebab bila dia tak ada contoh, dah rasa duit, saya nak bekerja, dan 5 tahun akan datang, 6 tahun akan datang, saya tak ada apa-apa persijilan tiket education untuk saya grow. Betul. And then satu lagi, kita takut one day pendidikan yang paling rendah untuk minta bekerja, macam kita nak bawa bekerja tu kan, takut macam degree tu the only degree macam SPM dah. Betul. Kita takut one day. Saya selalu cakap dengan student, apa-apa kan, kalau rasa nak sambung belajar, sambung. Sebab apa? At the end of the day, dunia akan sentiasa berevolusi. So nanti macam SPM tu dah tak ada nilai, diploma or degree tu dah jadi nilai SPM. Saya selalu cakap macam tu. So jangan dah umur 30-40 baru nak fikir, nak cari. Masa tu dah kita dah bekerja. Betul. Kalau nak ambil pun tak boleh lah full time, dah kena part time. Betul. Itu based on experience, pengalaman sebenarnya. Bila ada yang datang, umur dah 27 tapi baru nak ambil SKM. Sebab sebelum ni dia dah seronok sangat bekerja. Betul.
So ada apa kata-kata? Rasanya kita dah boleh wrap up kot. Kan. So penat lah meleleh Hailey aku. Macam panjang cerita Kan. ni sebenarnya. Tapi satu word yang saya ingat dan belajar daripada Aina tu iaitu passion. Apa-apa yang kita buat kena ada passion. Betul. Sebab kalau tak ada passion, kita rasa macam buat tu macam ikut dan je. betul, secara kadar. Betul. Kalau Sebab tu, ada passion, everything orang-orang yang berjaya ni walaupun bukan dalam bidang dia, contohlah macam Karol Amin kan. Sebab dia passion dia kepada makanan. Passion itu. Okay. So rasanya itu saja hari ni. Aina ada cakap apa-apa lagi ke, kata-kata motivasi pun rasa banyak dah, kata motivasi keluar. Kata motivasi pun dah banyak. Dia macam Okay. love what you do lah. Love what you do. Okay. Itu saja daripada untuk podcast kita hari ni. Terima kasih Aina kerana sudi berkongsi pengalaman, journey, ada macam mana jadi trainer yang berpengalaman setakat ni di SG Academy lah. Okay. Ramai tau yang suka Aina ni dekat sini. Peminat student dia banyak peminat. Okay. So kita akan kembali lagi dengan perkongsian untuk macam-macam lagi course yang ada dengan trainer-trainer yang berpengalaman. So itu saja untuk hari ini. Apa lagi kata-kata terakhir saya? Stay tune dan tunggulah untuk next episode. Okay. Bye.